appreciate. Tak kira orang tu level mana, walaupun dia cuma cleaner, appreciate, hargai dia. Ucap dia, terima kasih miss, terima kasih puan. Kenapa dia tak layak untuk dipanggil puan ke? Sebab dia terlalu di level yang bawah ke? Siapa anda untuk judge dia? Kita kena ada sifat appreciate ni, di mana tak kisah dia buat apa benda pun, sekecil mana pun, appreciate dia. Ucapkan terima kasih. Itu akan membuatkan kita lebih down to the earth. Kita tak rasa kita ni terlalu besar. Kita hargai semua orang. Tak kisah dia sekecil mana, kita still hargai dia. Kita jangan ada sifat yang rasa, alah, kecil je benda dia buat tu. Tak apa-apa je dia buat. Kenapa nak cakap terima kasih? No. Mungkin dia adalah erti yang kecil buat anda, tapi mungkin besar untuk dia. Walaupun dia manusia biasa juga macam kita. Dia ada juga perasaan. Dia juga nak dihargai. Walaupun kerja yang dia buat tu tak seberapa. Susah sangat ke nak ucapkan terima kasih puan, terima kasih miss? Susah ke?